Okey, sekarang kita berada di Teluk Intan. Dan tadi saya telah melawat Menara Condong di Teluk Intan, dan dia beritahu saya bahawa ada Istana Raja Muda di sini. Jadi kita sudah sampai di sini, apa lagi? Jom kita terjah. Okey, nampak ada anjing. Okey, kawasan dia luas. Dan saya diberitahu bahawa ini adalah rumah Tuan Raja Muda dulu. Memang luas kawasan dia, dan di situ kita nampak rumah pekerja kat situ. Saya rasa itu ialah tempat kereta dia, tempat parking kereta. Dua tingkat, kemudian ada balcony di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini pintu masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini pintu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Okey, ada anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terperanjat saya tadi. Ada anjing kat situ. Okey, sudah ditumbuhi dengan... Okey, ini bilik di bawah. Besar juga bilik dia. Bismillah. Bismillah. Okey, dulu mungkin ada tingkat atas, tapi sudah pecah. Ini saya rasa dapur dia. Ada bilik lagi. Ada banyak bilik Bismillah. Ini dapur ataupun bilik belakang. Itu mungkin tandas. Bismillah. Bismillah. Muslim. Bismillah. 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 Okey, cuba kita naik atas. Dia ada tangga, tapi saya takut tangga dia akan pecah. Boleh tak? Saya cubalah. Bismillah. Tapi tangga dia tak naik mana-mana. Kita naik sekejap saja. Okey. Bismillah. Takut pecah. Okey. Bismillah. Bismillah. Saya tak mau naik lagi lah sebab banyak semak sambung dan takut licin ya. Dan kalau tangga ni tidak kukuh, saya tidak akan naik lah. Dan kemudian ada banyak semak sambung dan tangganya hanya sampai di sana dah sahaja. Cuba kita lihat di sini, ada bilik di belakang. Ada burung undang di situ. Saya pun kagumlah dengan keluasan tanah ya. Di sekeliling tu memang banyak sekolah, rumah dan lain-lain. Dan
Ni saya rasa bilik belakang. Ada burung undang lagi kat situ. Dan sekolah ada dekat sana. Saya rasa tanah ni memang berharga lah. Di tengah-tengah kota Teluk Intan, bandar Teluk Intan, dan mungkin berharga sangat, dan dia menjadi satu rebutan lah. Tapi ini dia istana Istana Raja Muda Perak. Jadi rumahnya kecil, dan tadi abang dekat Menara Condong tu beritahu cerita lah di mana zaman dahulu, saya tak tahu tahun berapa, mungkin 18 kurun ke 19, Raja Muda ataupun Raja Muda masa tu lah, dia akan sentiasa berkuda kat sini. Maknanya ada bangsal kuda kat sini. Itu mungkin bangsal kuda, tempat letak kuda mungkin di sini. Dan dia terselah kegarangan dia lah tu, macam sultan-sultan, contoh Sultan Johor kan. Jadi dia akan, kalau dia tak suka pada seorang, dia akan hanya tampar saja. Jadi ini dia rumah Raja Muda Perak yang dibiarkan. Dan dari segi kawasan itu, saya tengok keluasan kawasan itu memang luas. Ini tempat ini memang jadi rebutan lah. Maknanya kenapa dibiarkan? Adakah tanah ini Sultan hanya tidak benarkan sebarang pembangunan? Tapi kita tak tahu. Rumah 2 tingkat, di bawah ada beberapa bilik yang banyak, kemudian atas bilik dan juga balkoni. Dia mengingatkan saya kepada kalau tak silap saya, rumah yang 99 pintu tu. Kalau 99 pintu tu dia lebih besar, dan saya boleh naik ke atas sebab dia ada buat renovasi dekat situ. Tapi di sini dibiarkan saja, saya pun tak pasti kenapa. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.